itulah. Awak nak bagi kita ni terkesan. Baru Nabi kata bahagian ilmu yang betul. Jadi bila terkesan baru kita mengamalkan. Kalau tak terkesan nak amal, tak amal kita. Dengar saja dengar begitu ya. Ya tak? Jadi kena terkesan dalam itu. Itu Nabi kata. Kemudian Nabi kata fadzalikal ilmun nafi'. Itulah baru betul-betul Nabi kata bermanfaat. Jadi samalah. Plus minus dia samalah dengan konsep yang diketengahkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Konsep ilmu dia begitu. Sebab itu bila kita belajar, mana-mana buku yang kita belajar pun, bukan kata kita niat nak khatam buku, bolehlah niat begitu. Tapi matlamat utama bukan kita nak khatam buku. Kan? Tuan-tuan mungkin boleh jadi belajar dengan saya, kan? Setahun duk main satu line, dua line. Mungkin akan berlaku gitu. Saya ajar di surau Ceras. Ini dekat lah deh. Ini je Ceras jauh juga tu. Sejam. Kalau naik kereta lah. Jam lah apa, sejam juga. Bulan 1 saya mengajar sampai ni bulan 9 tak pergi lagi dah sebab dia akhir bulan hari Rabu. Bulan 8 bulan saya mengajar. Tafsir Ustaz. Tafsir. Saya belum masuk lagi. Walau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tak masuk lagi. Tafsir berhala. Kan? 8 kali mengajar ya. Itu pun ada juga ganti orang sekali dua tu. Auzubillah tak masuk-masuk lagi. Sebab tu saya pergi di surau di Sunway. Sama juga, baru mengajar bulan 1, tapi saya dah masuk auzubillah. Saya kata surau ni buntung lah. Pasal saya dah masuk auzubillah. Dah habis satu bab dah. Kira bagus, kira buntung lah. Ada surau tak masuk-masuk lagi. Tak boleh nak masuk-masuk, saya pun tak tahu kenapa. Kan? Macam tu lah ya. Jadi kita bukan nak khatam satu-satu buku, tapi kalau boleh khatam bagus lah. Tuan-tuan tengok orang belajar kat pondok. Kita ingat satu buku tu dia khatam setahun lah. Ada sampai 10 tahun satu buku. Padahal hari belajar. Sebab dia panggil guru ni bila dia baca dia urat. Satu malam kena satu baris. Satu malam satu baris. Saya ingat dulu saya belajar dengan guru saya di kampung saya. Belajar Minhajul Abidin. Masa saya bukan Bidayatul Hidayah Ustaz. 3 tahun duduk dengan dia. Seminggu 2 kali. 3 live. Macam tu lah kan? Tapi walaupun dari sudut buku ni kita sikit lah. Tapi kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan catat dan tuan-tuan munafaatkan betul, sebenarnya duduk di majlis ini, walaupun kita belajar 2 line, tapi saya ingat apa yang kita kongsikan tu saya dah banyak lah. Banyak lah. Cuma kalau tengok atas buku tak banyak lah. Cuma dari sudut kongsian tu saya rasa banyak lah. Kita dah mencakupi sebahagian besar daripada keilmuan kita lah. Boleh. Nak ingat tu Imam Syafi'i kata laisal ilmu, al-ilmu ma nafa'a wa laisal ilmu ma hufiza. Dia kaedah Imam Syafi'i dalam ilmu. Ilmu ni apa yang kita manfaatkan. Bukan sekadar apa yang diingat, bukan sekadar apa yang dihafal, bukan sekadar apa yang dikongsikan. Sebab kita tak nak hari-hari duduk belajar kat surau, hari-hari duduk belajar kat masjid Ustaz. Macam-macam ustaz ada. Ada mengajar fiqh, ada mengajar tauhid, ada mengajar usul, ada mengajar tasawuf, macam-macam mengajar. Jatuh marah ustaz. Belajar macam-macam kan. Tapi akhirnya kita yang sentiasa duduk di ruang 4 ni, yang kadang-kadang kita rasa kita selamat dah, tapi masih lagi terjebak dengan perkara yang kadang-kadang tak layak lah bagi kita orang ahli masjid dan surau. Saya kata kan, kadang-kadang benda-benda begitulah kita nak kena jaga. Nak kena jaga. Bagi ada beza. Baik.